Okey, kereta ni minyak dia punya air berkurangan perlahan-lahan dia kurang lepas setengah jam dah air kurang. Jadi hantar kat workshop, dia buka ni dia kata terus nak kena top overhaul lah. Jadi lepas dah lepaskan minyak kat oil sump, kita dapati bahawa tak ada campuran air dalam minyak hitam tu. Jadi tak perlu top overhaul lah. Kita confirm macam itu, boleh tengok video saya yang sebelum ni Jadi sekarang ni kita nak buat pressure test dekat radiator ni, nak tengok jika ada leak kat mana-mana dekat hose ni. Kita akan pakai alat ni tu lah skru satu lagi dia itu dia bawah pipe tu. So kena pusing buka dia tu lah. One more dia, tu suruh tu. Di sini dia nampak air clean ni seperti tu. Bawah pipe tu. Alright, jom kita buka. Okay, dah keluar dah skru kedua tu Tu dia. Alright. Tu dia. Dah azan dah. Kita stop sekejap. Sambung je lagi. Ni boleh cabut dah ni. Ni kita keluar dah ni. Okay. Posisi ni keluar tu sama pegang dia. Okey, pegang dia betul lah. Okey. Okey, itu position dia. Berhenti dulu ya, kita solat dulu. Okey. Jangan lupa keluarkan pin tu kat situ. Pin yang halus ni, yang kecil ni kan. Pasang balik dia kat lekuk yang atas ni. Ni dua ya, matching, jangan lupa ya. Okey, ni termostat yang lama lah. Dia dah jam so tukar yang lain. Jom pasang yang baru. Kita pasang tepang baru. Pastikan ini betul kat sini. Alright, insyaAllah problem solved dah bersih dah semua. Sikit tu tadi tak masalah. Jom kita pasang. Okey, pastikan bersihkan water pump punya housing dia. Bersih-bersih baru pasang ya. Alright, kita dah bersih dah. Sikit lagi nak bersih ni, kita pasang dah. Okey. Okay, kita dah ready dah. Masuk ke dalam tu. Tu always labelkan dengan pin punya marker pen. Bila tukar so senang kita keep track. Okey, jom pasang. Just move ni. Pasang balik pipe. Tadi ni teknikal lebih kurang 15 macam tu lah ya. Okey. Okey, dah masuk tu. Letakkan saja ni. Letak sini.
Icingkan sikit. Sudah masuk. Okay. Should be good now. Okay. Kita pasang balik bateri. Tapi dia kompon bateri cabut lagi senang So pasang balik kompon bateri, masuk bateri, saya siap. Let's do this. So balik kes bateri. Dan letak ni tadi, pasang balik stem asam ni. Okay. Cantik sepatutnya. Okay, pasang bateri. Pegang ni, ini pun sama panas. Ini panas, ini pun panas. Dua-dua sama panas dua-dua ni. Ini sama panas, ini sama panas pegang, ini pun sama panas pegang. Oh, ini kita masuk okey. Sama sama. Okey. Kita sudah. Problem solve, tak payah tak bohong.